Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk membenarkan pengkebumian jenazah Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi di Makam Pahlawan di Masjid Negara. Dan ini sudah pasti adalah satu perkara yang bagi rakyat Malaysia satu penghormatan yang kita harap dapat diberikan. Saya juga telah minta supaya siri dokumentari dan juga bahan-bahan berkaitan jasa dan bakti Allahyarham Tun Abdullah dapat disiarkan dan disampaikan kepada rakyat, terutama bagi anak-anak muda yang mungkin tidak berapa mengenali dan mengingati jasa Allahyarham Tun Abdullah bin Ahmad Badawi.